Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SK Segari akan menunjukkan 4 jenis ikatan dan simpulan. Hari ini saya akan membuat simpulan buku silang. Maka pertama, saya menyilangkan kedua-dua ujung tali. Masukkan satu tali ke bawah dan tarik hingga kemas. Ulang langkah yang sama dengan arah yang bertentangan. Tarik hingga menjadi simpulan. Kegunaannya adalah untuk menyambung dua saiz yang mempunyai diameter yang sama. Seterusnya saya akan membuat simpulan bunga ketik. Pertama saya akan membuat gelong pada tali yang lebih besar. Kemudian saya mengambil tali yang lebih kecil lalu masukkannya ke dalam gelong. Kemudian saya melilatnya kepada tali utama. Kemudian saya masukkannya kembali ke dalam gelong. Dan saya menarik kedua-dua tali agar terlihat kemas dan kokoh. Kegunaannya ialah menyambung dua tali yang berlainan saiz, menambat tali bot pada tiang jeti. Seterusnya saya akan membuat ikatan manok. Pertama sekali membuat satu lilitan penuh mengelilingi batang kayu. Kemudian membuat lilitan kedua sehingga tali bersilang menjadi bentuk huruf S. Kemudian masukkan tali ke bawah lilitan yang kedua. Kemudian tarik dan ketatkan. Inilah hasil ikatan manok. Ikatan manok digunakan sebagai ikatan permulaan dan ikatan penamat bagi kebanyakan jenis ikatan pengakar. Seterusnya saya akan membuat ikatan silang pada dua batang kayu. Mula-mula saya akan membuat ikatan manok. Kemudian saya akan lilit pada kayu secara selang-seli. Kegunaan ini digunakan untuk membuat gadget perkhemahan seperti rak kasut, rak meja, rak pinggan dan meja. Akhir sekali saya akan membuat ikatan manok untuk penutup. Sekian, terima kasih.